Ya, Assalamualaikum. Morning guys. Okay guys, so hari ni 1 Mei. Kita dah masuk bulan baru ya. Hari ni hari buruh. So kami tidak bekerja. Kami pula. So aku dengan siapa hari ni? Tu dia, Kamen Rider Wave 3i. Tapi hari ni dia bawa Wayasuki. Okay guys, so kita nak ke mana hari ni? Lama dah aku tak ride. Kali ni aku ride dengan motor kecil je lah. Sebab motor aku, S-Max aku dah. Bye bye. Okay, so hari ni kita nak ride sikit lah. Kita pergi Janda baik. Tengok dah. Nak relax-relax kat sana, healing-healing. Oh, Owi dah sampai dah. Elah teammate. Aduh, yai. Motor idaman kalbu lah. Itu teammate idaman kalbu. Oh, gelap sikit sekejap ya, kita adjust sikit. Gitu. Okay. Oh. Lama tak vlog lah. Lama tak vlog lagi. Lama tak vlog lagi. Kikuk lah. Selamat pagi guys. Selamat Hari Raya Buruh. Hari Raya Buruh kasar. Selamat Hari Employee. Employer? Tak boleh. Employer tak boleh. Tak ada. Tolong. Hari ni cuti lah. Hari ni cuti. Assalamualaikum. Oh. Alamak. Aduh, Owi bawa dia punya king Allah. Apa ni ride penutup. Penutupan ride dia. Ini bukan dia yang tutup. MDG ya, Mendung dah tak ada lah. Mendung tak ada. Mendung dah tak ada. Dah kelabu lah. Jahat lah nombor dia. Nampak lah. WJW. Okey, kita nak ke mana ni? Kita nak ke Janda Baik. Baik lah janda. Baik janda tu. Satu hari bulan hari employee biasanya Janda Baik. Okey, jom kita nak sarapan kat Janda Baik. Jalan-jalan lah, lama tak ride orang kata. Tak tahu mana lokasi nak ride. Satu hari takkan nak pergi Thailand kan. Kita pergi ke Janda Baik lah. Baik ya. Lepas tu kita ke Bentong, kita makan lemang Tok Ki. Ponik tak pernah merasai air tangan Tok Ki. Ni kita akan makan di lemang Tok Ki. Tak pernah rasa. Lepas tu kita akan balik terus lah. Itu je lah. Ride buang masa. Owi kata dia teman kita sampai kopi and craft tangan ni. Oh, Janda Baik kita nak makan. Betul lah, kedai buka ke tak? Ni 1 Mei kan, takut cuti. Buka kot, insyaAllah buka kot. Kedai makan tak tutup kan. Okay. So juga ride sebenarnya orang kata bukan last lah. Maknanya antara momen last ride bersama dengan motor kecil. Yang mana motor kecil Ponik dia akan bertukar kepada motor besar. Apa motor dia nanti lah tunggu. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi motor apa tak tahu. Mungkin T-Max. Dia beli Owi punya. Tak mampu lah. Mana bagi dah. Boleh. 10 kali bayar. Dia kata 10 kali bayar tapi kena bayar banyak lah. Okey, jom. Ayo kita siap-siap. Sarapan kat mana ni? Sarapan kat kita Kopi and Craft. Kopi and Craft lah. Minyak Owi lagi akan tunggu dekat sana terus lah. Motor dah laju lah. Gila, awak slow gila ni. Boleh. 3 kan. Oh gila. Dia ni dah lah 7 hilang. 7 hilang. Kena minyak rantai. Rantai. Sikit lagi nombor 8. Gitu. Dia 788 tu akan menjadi apa nama? Dia ke apa? Mia. Tak tahu Mia 788 tu. Adakah Mia akan menjadi Mia 788 tu? Tak tahu. Sama-sama kita doakan kelestarian jenama Hindi. Selama ni melestarikan jenama Yimihi, yang mana aku sekarang pakai Yihi. Sebelum ni aku pakai M-Force punya produk. Hari ni kita pakai Yamaha Force punya produk. Oh lama. Ya, tengok ni. Oh, Wayasuki. Jam Blue. Oh, Jam Blue ah. Aduh. Aku tak pakai baju ni. Okay, alright. Ayo kita siap.
Assalamualaikum dan selamat pagi guys sekalian alam maya. Bertemu dan bersua lagi kita pada hari ini guys. 1 Mei, Hari Buruh. Selamat Hari Pekerja buat semua. Alright guys, so pagi ini kami ada ride ke Janda Baik. Nak sarapan pagi kat sana. Dan kali ini, berbekalkan Honda Wave Alfa Romeo 110. Poknik bersama-sama Carmen Rider dan juga Yincik Owi. Pastinya akan membelah Lebuh Raya Plus menuju ke ibu kota raya untuk ke kampung Janda Baik. Dan trip kami kali ini hanyalah one day trip aja, bukan bermalam pun. So, ayuh kita mulakan kayuhan santai kita menuju ke Janda Baik, Pahang Darul Makmur. Namun, disebabkan tangki minyak Honda Wave Alfa Romeo Poknik tidaklah besar mana, so kami kena singgah juga kat Petron RNR Seremban. Poknik kena top up dulu minyak motor beliau kat sini. Dan, oleh yang sedemikian rupa, Poknik mengalami kerugian minyak kat sini sebanyak RM5. Dan dalam anggaran kasar, kira-kira 40 Thai baht sahaja. Hual. Rindu Thailand lah. Hahaha. So, selepas top up minyak, kita rehat sekejap lah kat sini. Minum dulu, makan roti dulu. Alright, bo. Selepas rehat barang seminit dua, jom kita teruskan kembali perjalanan kita ke Janda Baik. Selepas melewati tol Sungai Besi, kami memilih untuk mencuba laluan baru, iaitu melalui Highway Suki. Apa tah nama dia? Suke, ke apa tah nama dia? Okeylah, Highway Suke ini adalah lebuh raya berkembar 3 lorong sepanjang 24.4 km di Kuala Lumpur dan Selangor. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di MRR2 dengan menyediakan laluan alternatif antara Sungai Besi dan Ulu Klang. Lebuh Raya Suke bermula di Ulu Klang dan menghala di atas MRR2 menuju ke Ampang. Dari sana, ia menuju ke tenggara melalui Bandar Ampang, kemudian membelok ke barat daya melalui Ceras dan Alam Damai. Akhirnya berakhir di Sri Petaling, menghubungkan ke Lebuh Raya Kesas dan Lebuh Raya Plus. Sistem tolnya pula adalah sistem tol terbuka dengan 3 plaza tol, iaitu Plaza Tol Ampang, Plaza Tol Bukit Teratai, dan Plaza Tol Alam Damai, yang pastinya mendamaikan. Selepas habis Highway Suke, kami masuk Highway Karak pula. Tapi, kami kena berhenti sekejap kat BHP Gombak kerana Poknik nak kena top up minyak lagi. Dan kerugian yang Poknik alami kali ini pula adalah RM4.10. Agak menjimatkan juga. Dan, selepas selesai top up minyak, kami lirpak kejap dan juga ke toilet untuk membuang hasil kumuhan kami itu. Alright guys sekalian alam. Selesai sudah urusan top up minyak dan nyah tinjau. So, ayuh kita ke Janda Baik. Pagi ini, kami nak sarapan kat sana. Hahaha. Ramai berbenur bikers yang akan meratah selekoh-selekoh Highway Karak nanti. Dan, tidak ketinggalan juga Poknik bersama Honda Wave Alfa Romeo 110 beliau. So, jom kita layan Karak dulu. Tengok, sekali lagi motor aku. Aku free gear. Aku tutup enjin Aku tutup enjin berjalan lah. Jalan. Ha. Ni naik naik alamak. Mungkin magnet Naik ni. Naik hebat.
Ini dia kita panggil sebagai Bukit Magnet Kita ada bukit magnet. Jom lah. Lori, lori ni lori gosak. Batu jet je. Pukul 10.06 pagi Yes, 10:06 pagi. Kita dah sampai. Sampai sudah di lokasi kopi dan karang craft Senah Harian. Senah Harian ni adalah pusat restoran untuk wartawan Malaysia. Aku first time datang sini ya. Kamen Rider second time. Kita datang janda baik kan. First time datang. Tak. Tak pernah. Naik motor lah. Betul. Tambah-tambah lagi kopi dan craft tangan ni. Memang first time datang sini. Okey. Betul lah. Naik atas. Kita sarapan kat sini lah. Tak apa. Dia yang ni yang ni anak angkat ni. Dia tak sayang. Dia tak sayang. Lupa pula. Mana tahu nak sedekah ke. Ini itulah, kalau hilang pun susah juga sebab ni handphone work from home. Ya, X-Max. Apalah. Saya X-Max. Aku dah tak ada X-Max dah. Man, ada bawa stiker? Ya. Kapan ini boleh? Vandalisme. Vandal. Ada tempat. Yelah. Syok tempat dia. Kena skeno Kena scan. Contactless, cashless lah. Ya. Ni QR dia. Kita boleh QR kan dulu sekejap lagi. Dan kita mengorderkan apa yang kita nak sarapan pada pagi ini. Lama. Memang best lah. Dalam hutan lah. Hari ni kita dapat kena spy shot daripada 5 jurugambar professionalism Malaysia. Masuk Afiq Syahrin ni tuan. Dengan Rebak Ahmed. Nanti cari nanti lah. Okey, ya. Malam sekarang kan? Malam dia upload lah. Nanti kalau jumpa nanti kau share link lah. Ada juga hari ni kan. Ingat satu Ahad je. Tapi aku dengan dia lah. Dengan Honda Wabi Alfa Romeo. Wah, dia pun boleh lah. Wabi Alfa Romeo pun boleh layan karak. Baik. Ada. Kita order dulu. Ya.
guys, kita sudah makan. Hari ni kita tengok Kamen Rider nak tampal stiker kerbau. Kita tampal stiker dekat Thailand je lah, tapi tak apalah. Kita pijak ni. Tampal je. Tepek mana? Kat sini lah, the only Oh, dia oli kerbau. Satu lagi. Satu lagi, kerbau kecil lah. Dah. Oh, dalam ni ada ekor ni. Ada ikon. Ayo. Oh. Dekat Facebook, berapa mana Facebook kan? Facebook, TikTok. Tengok mana? Ada dia. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay. Terima kasih. Jom, kita bayar dia. Okay guys, so kita dah siap sarapan pagi kita. Orang kata late breakfast lah. Late breakfast dan juga light breakfast. Aku light lah. Morning heavy duty breakfast. Okay, so kita berpisah dengan Owi kat sini lah kot. Owi nak balik lah. Ada. Okay. Kita Terima kasih banyak Owi. Owi panaskan enjin dia. Dah Dah setahun 14 bulan kan. 14 bulan. Baru tak berjalan. Sampai bekat karat katanya tu. Sampai Tu lah. breaking tak putus. Aduh. Exhaust kena kencing kucing lah. Jadi kita pusing sekali lah. Pusing jom kita pizza kat depan. Yeah. Next time datang lagi. Destinasi kita selepas ni? Kita korang Ponik pergi ke Lemang Tok Ki. Lemang Tok Ki. Ponik pun tak pernah pergi Lemang Tok Ki. Ayo kita. Ayo kita. Right. Makan di Karang Kraf. kopi Karang janda bui. Janda boy. Janda boy punya. Boy punya janda. Okeylah guys, selepas dan sesudah dan selesai bersarapan kat Kopi and Craft tadi, Bro Ovi berkata yang dia terpaksa pulang dulu ke Melaka di atas sebab musabab yang difikirkan tidak dapat dielakkan. Namun, sebelum kami berpisah, kami pusing dulu sekitar kampung janda baik ini. Manalah tahu kan, kalaulah boleh jumpa janda yang baik. Syoknya. Hahaha. Dan ada juga beberapa tempat menarik yang kami rasakan ada potensi untuk kami datang lagi. Ada sungai yang mengalir tenang untuk kita mandi-manda dan berkemah. Ada juga kedai minum kopi ladang untuk kita kunjungi. Namun, orang teramat ramailah pulak. Ada juga kedai batu janda baik kosong. Agak menarik untuk disinggah. Tapi, kami tak singgah kat mana-mana pun. Kami cuma nak singgah Petronas Genting Sempah. Kami nak kincing lah. Ini FTG. Baiklah guys, kami dah tiba Genting Sempah dah ni. So, kami berpisah dulu dengan Bro Ovi kat sini. Dan kami akan singgah sekejap kat Petronas Genting Sempah ini untuk melunaskan dan melempiaskan tuntutan pundi kincing kami yang dah penuh ni. Dan selepas melempiaskan hawa nafsu pundi kencing kami tadi, dah lega rasanya. So, kami teruskan kembali perjalanan kami menuju Lemang Tok Ki. Melalui jalan dalam pula, dalam keadaan hujan gerimis kasar. Basah jugalah kami, dan dalam kelajuan yang malas segar. Perlahan-lahan kami menyusuri laluan FT68. Terus ke Bentong, untuk merasai kelazatan dan keenakan Lemang Tok Ki. Jalan corner dah. Apa jalan ulang nak padu. Benar. Ini sebagai kawasan yang besar Melaka guys. Nampak? Kids, don't try this at home. Don't try this at home. Twenty minutes later.
Lemak Tok Kin nombor 2 orang ramai juga ke? Tapi tak ramai sangat apa Oh, laju kata Mr. Bean ni. Oh. 350 lah. Ha. Ni Honda 350 ADB 350. Ironman. Jom kita sampai Lemak Tok Kin 2. Matok tidur. Aku first time lah mari Lemak Tok Kin. Dia sini ambil bayar terus. Ambil? Payung Rahmat lah. Oh, ambil bayar terus. Rahmat dah habis. Jom lah. Mari kau ke? Sedap lah? Sedap lah? Okey lah. Okey lah. Sedap lah. Kami lunch dulu kat sini. Melempiaskan hawa nafsu makan kami dengan nasi campur. Makan nasi campur kat kedai lemang ke? Lemang pun ada jugalah. Jomlah lunch sama-sama ya. Aduh. Kasut lari berganti-ganti. Aduh, okeylah. Jom kita gerak ke Pekan Karak sekarang. Karokok. Aduh, nyamuk kok lah. Oh, dua sebelah Woret, perut ada kenyang, hati ada gembira. Ayolah kita meneruskan kayuhan santai kita balik Melakau Hawau. Untuk laluan kali ini, kami akan menyusuri highway Karak sikit. Sempatlah Poknik layan corner highway Karak dengan Honda Wave Alfa Romeo beliau. And then selepas itu kami akan masuk laluan FT2, iaitu laluan untuk menuju ke Pekan Karak. Dan kami singgah sekejap lah kat Petron Karak. Kat sini, Poknik kena top up minyak lagi. Dan mengikut kiraan ilmu falak hamba, kerugian yang Poknik alami adalah 5 ringgit. Ngangam lah RM5. Jendela yang pandang. Allahu Akbar. Oh yesh, tak panas ke selfie bawah matahari terik tu? Allahu Akbar. Oh, betul beli. Apa nama ni 2.45 sekarang Sekarang pukul Sekarang pukul 2.41 minit petang. Oh, 2.41. Saya kemas suntik lagi minyak semua. Ya. Ada gangguan simpang pelangai. Sekarang simpang pelangai. Simpang petang. Simpang petang. Alright, kita akan lihat. Dia beraksi. Gila. Poin nombor CR. Mana nombor dia ni? BTM. BTM. Ada. Aku pelik ha. Oh tu, The Punisher. Oh, yelah. The Punisher. Ayo kita. Oh. Kita sampai dekat Bahau. Dah lebih kurang dalam 2 jam ni sekarang. Oh. Ayo. Terima kasih. Okeylah guys, dah sentil dah semua benda. Mohler kita balik Melakau. Dan sekarang ini, kami sedang menyusuri laluan FT9, iaitu Jalan Persekutuan, yang menghubungkan antara Pekan Karak dengan Tampin. Dan setibanya di Batu Kikir nanti, kami akan pencong pula laluan Persekutuan 246, iaitu laluan shortcut dari Batu Kikir ke Bahau. Jomlah layan selekoh-selekoh dulu dengan Honda Wave Alfa Romeo.
Tepat jam 4.45 petang, kami singgah lagi kat stesen minyak. Dan kali ini, stesen minyak pilihan kami adalah stesen minyak Petron. Pok Nick terpaksa top up lagi minyak motor beliau selepas mengharungi perjalanan sejauh hampir 100 km tadi. Dan kerugian yang Pok Nick alami adalah RM5 sahaja. Inilah top upan minyak yang last untuk Pok Nick. Kerana selepas ini, kami akan terus gerak ke Melaka lah. Dan selepas selesai top up minyak, ayolah kita gerak balik Melaka sekarang juga. Jangan buang masa guys. Ada rem kecil. Ini dia. Oh, ya dengan KI Sport lagi. Depan. Inilah laluan terakhir kami, iaitu dari Petron tadi. Kami ambil laluan N17, iaitu jalan utama dari Bahau ke Johor. Dan selepas kilang simen Sima Bahau, kami ambil jalan Pencong pula, melalui Felda Bukit Rokan, untuk shortcut menuju ke Gemenceh. Dan dari Gemenceh, kami menyusuri laluan utama FT1, iaitu antara laluan tertua yang ada di Semenanjung yang masih lagi diguna pakai. Dan selepas tiba di Kuala Sunggal, kami ambil laluan Tebong untuk ke Air Pasir. Nanti kami akan singgah Air Pasir untuk makan-makan kat sana. Sungguh. Hei. Oh, Alhamdulillah, kita berhenti solat di Masjid Jami' Ulu Bendul. Ulu Tebong. tebung. Masjid Ada tebung. Ada tebong. So, kita sembahyang sini, jamak takhir, and then kita terus bergerak pulang ke rumah masing-masing lah. Ya. Mungkin kita berhenti minum nasi sikit lah kena sanai dulu ke. Maghrib baru kita gerak balik ke lokasi masing-masing. Betul. So, Owi dah gerak. Lebih awal di lokasi iaitu di Kampung Jadi Baik. Berpecah di sana dan lebih kurang pukul 10 lah kita berpisah, dan pukul 1 dah sampai ke rumah. Oh, laju dah. Ya, betul. Dia full throttle lebih kurang 18 dia kata. GPS 17. Macam tu. So so kelajuan itu yang dikatakan ideal lah. Terasa dia lah. Masa pergi tu memang berjam-jam lamanya sebab kita bawa ni motor touring dia. Oh. Dia 882. Daripada Hindi, jenama Hindi Mesti ya. Right, so kita gerak dua orang saja daripada Jenah Baik tu. Kita singgah dekat beberapa lokasi, antaranya seperti di Lemang Tok Ki Ali, untuk makan lemang lah. Walaupun raya dah habis, lemang tak makan. So kita teruskan kewajipan kita. Sampai air pasir aku dah tak boleh dah. Tak boleh. Kejolok ini kan Tebung. Tebung okay. Menebung. Tebung menebung. Tebung menebung. Lo nyanyi kat kubu. Kita doakan sedekah al-Fatihah kepada ahli kubur. Semoga rohnya tenang di alam sana, insyaAllah. InsyaAllah. Kita pun akan menyusul juga sama mereka kan. Ini dah tempat last kita lah. Kita doakan mereka, insyaAllah. Tuhan sendiri orang lain yang doa kita pula. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Sekian saja renungan di pagi hari. Dan selamat beramal. Selepas selesai kami solat jamak kasar kat Masjid Tebong ini, kami teruskan kembali perjalanan balik ke rumah masing-masing. Namun, perut kami terasa kembali lapar. Dan, kami mengambil keputusan yang agak drastik, yang mana kami akan singgah dulu kat kedai mamak untuk makan-makan buat seketika. Dan, sebelum itu, jom layan corner Jalan Tebong ini dulu ya guys. Alright guys, sampai sini dululah kisah ride breakfast kami pada hari ini. Terima kasih buat Bro OV kerana sudi layan ride santai mantai kami pada hari ini.
Thank you juga buat Kamen Rider kerana teman Poknik makan lemang Toki. Sehingga bertemu lagi dalam episod ride yang akan datang. Salam sayang dari kami semua. Bye bye guys. Assalamualaikum.